Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam rock kepada semua yang menonton atau mendengar podcast Lu Gua ni. Okey, saya Lola daripada Kepulauan Ekspedisi. Mungkin ada yang tanya-tanya lah, kenapa podcast ni dinamakan Lu Gua Podcast? Okey, simple je. Lu Gua Podcast ni membawa maksud perbualan santai lah antara gua dengan lu orang dengan gua. So simple dia, tak ada apa-apa. Dia mudah je. Tak kira lah lu menteri ke, lu artis ke, lu jual kangkung tepi jalan ke, lu jual ikan ke, kan, pemuzik ke, kru belakang takbir ke, atau siapa saja yang ada cerita dan pengalaman hidup yang menarik untuk dikongsikan. Gua akan panggil, gua akan layan lu orang mencerita. Kat sini kita nak sembang, tak ada protokol yang terlalu ketat ke, yang terlampau sensitif ke, tak ada. Kan, lu sembang, gua layan lu sembang. Okey, tujuan utama podcast ni adalah untuk menghubungkan community. Tak kira lah dia community music, community peniaga ke, community penulis lirik, artis-artis ataupun sesiapa saja. Kami mahu memberikan ruang kepada artis, pemuzik rock, pemuzik penggiat seni dan peminat-minat berkongsi pandangan dan pengalaman bersama-sama. Kita nak kongsikan cerita-cerita tu dengan lu orang semua. Okay? Kita akan bincangkan tentang muzik, kehidupan, industrial, muzik hiburan ni, isu-isu semasa, kenangan lama, perkembangan terbaru, perkembangan akan datang, pelbagai topik menarik yang mungkin dekat dengan hati anda. Okey. Podcast Lu Gua ni, gua nak perkenalkan satu benda yang akan menjadi history, yang akan menjadi sejarah mengenai konsert 3 Veto. Konsert 3 Veto antara yang akan memaparkan kumpulan Wing, Search dan juga Ekspedisi. Dan di podcast Lu Gua ni, gua juga akan membawa lebih banyak cerita, pengalaman dan kisah di sebalik perjalanan yang mungkin lu orang tak pernah dengar selama ni. Untuk podcast Lu Gua hari ni, gua bawa 3 orang penyanyi yang akan menyanyi bersama Wings, Ekspedisi dan Search. Tapi 2 orang je yang dapat datang. Gua nak minta maaf banyak-banyak. Okey, untuk hari ini gua dapat bawa 2 orang je, sahabat gua ni, Pasha dan juga Mamu. Pasha daripada kumpulan Search, Mamu dan juga daripada Ekspedisi. Yeah. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih kerana menjemput. Ada Mamu? Mamu Ya ada. kan. Gua rasa terharu jugalah kan jemput ni kan. Okey, sekarang kita nak tanya Pasha dulu lah. Gua nak tanya Pasha lah. Pasha, Okay, bang. boleh bagi tahu, kenalkan diri, bagi tahu daripada mana Pasha start Alright. dan macam mana boleh join Search. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kat Lu Gua Podcast kerana jemput Pasha. Sama-sama. Dia sebenarnya hari ni rasa macam lain macam Mamu. Sebab first time aku tengok Lola duduk kat depan. Tu hari dia jadi gitaris. Memang. Sekarang tadi sekejap. Dia semua dia all rounder. sekarang Lola dia lain macam. Dia duduk belakang, sekarang dia dah jadi depan, jadi host lah. So saya rasa, gua rasa macam, weh, lain macam lah. Nervous Kalau lu rasa lain macam, gua lagi rasa lain macam. Sebab ni first time ni. Yeah. Tapi Nampak macam confident je kan. tapi cantik, tapi cun. Okey. So saya perkenalkan, gua perkenalkan diri. Okay, nama gua Pasha kan. Siapa yang belum kenal gua adalah penyanyi. Sebenarnya gua ni penyanyi datangnya dari jalanan. Gua ni Street lah. street performer lah, sebab gua memang busker sepenuh masa. Sebelum gua join Search ni, memang gua ni sebelum ni memang sebagai seorang pemuzik, penghibur jalanan. Daripada tahun 2007 gua start. Gua start pada tahun 2007. Waktu tu gua form 1 lagi bang. Form 1 bang. Gua form 1 ni gua follow lah brother-brother gua Tapi tak ni. pergi sekolah lu. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Malam gua basking, esok pagi pergi sekolah. Tapi pergi sekolah tidur je lah.
Tapi lu jangan ikut gua. Kan? Tapi orang kata Tuhan tu dah susun perjalanan tu mungkin untuk gua macam tu lah. Jadi Okey, sekejap. Nak tanya sikit je. Gua Gua selalu lepak kat sebelah galeri gitar kat Ampang tu. okey. Kan? Cuma gua terperasan, Mamat ni muka macam lu. Gua tu. Bukan. 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 Oh, lagi seorang. Ha. Lagi seorang tu brother gua, tu abang gua. Oh, betul lah. Lu So, punya abang tu. gua punya abang. Itu abang bukan adik Abang. Gua nombor 3, dia nombor 1. Jadi Tapi suara dia lagi sedap lah. suara dia lagi sedap. Tapi dia tak ada join mana-mana band. Dah. Tapi betul lah tu bang. Galeri gitar lah tempat yang banyak gua kenal musician macam lu. Yes. Abang Mang Kidal, gua jumpa selalu kat situ sebab situ Okey, memang untuk pengetahuan kat sebelah galeri gitar tu, dekat depan Ampang Point tu, memang tempat kita selalu lepak. betul. Memang banyak rockers lepak situ. Kalau orang Ampang, tak kisah sebenarnya dekat orang luar pun dia datang Ampang, sebenarnya galeri gitar ni adalah tempat Pot lah. Yeah. pop musician lah. Jadi gua basking kat situ. Umur gua dalam form 1 macam tu, gua kenal lah. Gua kenal lah brother-brother ni kat situ kan. Sampailah sekarang dia orang jumpa, dia cakap, gua nampak lu dulu basking kat galeri dulu kan. So kat situ kiranya titik permulaan gua ni nak serius dalam muzik. Dalam muzik sebab kat situ banyak gua jumpa orang-orang berpengalaman tau. Idola-idola kan, cukup ini Lola, ini Abang Kidal, ini ramai musician sebab galeri gitar tu kira otai lah, tempat dia memang tempat otai lah. So gua jumpa kat situ. So gua start basking dan gua teruskan orang kata career basking ni kat situ. Dan kat situ lah sebenarnya gua tempat terletaknya orang kata rezeki terpijak lah. Sebab banyak musician yang nampak. So salah satunya budak-budak Niskala, budak-budak Headwind. Headwind? Headwind, yes. Okay. Jadi ada satu brother ni drama Headwind lah, Bad lah. Dia jumpa gua. Oh, Bad. Kenal. Bad tu dia drama. Drama Si drama kenal dia. Okay. Jadi Bad ni dia jumpa gua basking. Gua adik-adik basking kat situ. So brother ni yang tarik gua masuk dalam kira macam mentor lah bagi korang kan. Oh, Bad. Jadi dia yang kiranya antara orang yang terawal discover kita orang ni. So kita orang belajar dengan Bad. Masa tu Bad tengah buat album dengan band dia Niskala. Okay. Dengan Kudin, dengan Tapai, basis kan. So kat situ pendedahan gua banyak dengan musician kat situ. Oh, join diorang? Bukan join dorang. Lepas tu kira macam ikutlah, follow lah. Kira lu kalau musician lu tak jadi budak intern cuci studio, belum cukup ni lagi lah. Okay. Faham tak? Mesti ada satu zaman yang kita ni musician baru-baru nak main kan. Lu lepak studio, lu tolong kemas itu, tolong kemas ini. Kan? Jadi gua jadi budak tu lah. Cakap tag pun bukan. Itu bukan tag. Kan. Dia kira macam runner pun bukan. Lu nak main muzik, lu kena lepak studio. Jadi waktu tu kira zaman kita orang lepak studio, kat situ juga banyak kita orang jumpa musician. Jadi kat situ juga gua belajar recording. Gua belajar start recording lagu and everything semua. So sampailah sekarang. Sampailah sekarang ni gua dah main band. Sebelum ni pun banyak band gua main kat club. Lu pun kenal gua, kita. Okay. Bukan ada masuk reality TV ke? Betul. Okay. Sebelum reality TV tu gua memang band abang. Okay, kalau reality TV tu apa? Rancangan apa tu? Kalau reality TV tu first reality TV yang gua masuk adalah, gua tak ingat dia, Sentuhan Icon. Sentuhan Icon. Sentuhan Icon ni dia reality TV macam mentor. Lu tahu mentor kan? Ada mentor atau ada protege kan. Sentuhan Icon ni sama juga tapi dia band. Maksudnya mentor dia ni band, protege dia pun band. So waktu tu band mentor dia tu Icon dia lah. Icon dia waktu tu May, Ellie-Cat dengan Left-Handed. So gua ni bawah Ellie-Cat. Okay. Gua ni bawa Ellie-Cat dengan satu lagi band. Satu Icon tu ada 3 band. Okay. Ada Flow 88 waktu tu. Okay. Flow 88 kira waktu tu zaman dia lain lah. Lepas tu band gua dengan band lagi seorang kawan gua ni Atom. Oh. Band kawan gua ni Atom. Dia dia macam battle of the band. Band nama apa maksud tu? Band nama Suara. Band adik-beradik lah, adik-beradik gua. Abang gua 2 orang, tu kawan-kawan kat flat tu. Okay. So
kat situ kita first reality TV yang kita masuk lah. Waktu tu gua rasa dah macam artis lah ni. Artis. Gempak ni kan. Tapi waktu tu kita orang shooting 10 hari, Okay. 3 episod dekat Pengerang Johor sana. Uish. Lu bayangkan bang, kita orang 10 hari, 3 band, total ada 9 band lah. Okay. So untuk 3 episod kita nak shooting kat Pengerang Johor 10 hari tu. Ni kira antara pengalaman-pengalaman yang kata memberi pengajaran dan satu kenangan pahit dan manis lah juga. As a musician kita mesti ada satu perjalanan yang ni lah. Tapi benda ni bagi gua ada satu perjalanan yang indah, tapi dia ada dia punya pahit dia juga lah. Sebab waktu tu kita orang 10 hari kat sana di shooting, payment macam tu je lah. Kan? Okay, faham. Payment macam tu je lah. Tapi kat situ kita orang kenal banyak musician lah. Okay. Banyak sebab ada 9 band. Lepas tu kat situ juga gua kenal kumpulan Left Handed, gua kenal kumpulan May, gua kenal kumpulan Alley Cats. Dan kat situ kita dapat dan Pendedahan sikit lah. Mendapat perhatian. Mendapat perhatian. Kat situ dia notice gua. Budak ni macam ni. Tapi waktu tu gua rambut pendek bang. Gua rambut pendek dan gua tak rock. Tak rock macam ni lah. Mamu relax je. Relax. Kejap lagi kita tanya Mamu. Banyak lagi. Mamu punya cerita banyak lagi. Kau nak dengar cerita dia. Dengar tu cakap sedap dengar ni. Okay. So kat situ kiranya pendedahan gua ni terhadap muzik. Dia sebenarnya bukan saja rock sebab band gua tu Suara dulu dia band akustik bang. Okay. Band akustik dan band voicing. Okay. Kita orang ni lebih kepada Toto, lebih kepada Eagles. Tapi kita orang main akustik, tak ada distortion punya. Okay. Tetapi circle gua ni, gua berkawan dengan orang-orang yang memang dalam scene lah, dalam muzik kan. Jadi gua ni sebab gua berkawan dengan semua orang. Scene club, gua lepak dengan semua band. Kan, gua kira orang kata kalau bahasa kasar dia, gua pergi melacur lah. Gua pergi melacur dengan semua band ni. Nak jam. Jual diri lah orang kata kan. Okay, Jadi ada satu zaman tu gua pergi lepak pergi tengok kawan-kawan semua band semua dan diorang panggil untuk jam. Dan kat situ diorang discover yang gua ni boleh nyanyi rock juga. Okay. Macam mana search boleh ambil? Okay. Tahun bila tu? Search boleh melamar Pasha ni. Gua rasa dah 2 tahun lepas. 2 tahun lepas 2004. 2024 masa yang ada show tak jadi tu, kita ada PC sekali tu. 2024 lah Desember kan? Desember yang kita ada nak buat dekat it was ada rock festival tu. Rock Legenda macam tu lah. Rock Legenda macam tu lah. So kat situ waktu tu gua kat studio Maman Teacher Spec. Okay. Gua tengah buat satu lagu lah kan dia nak kan. tahu tu macam mana perjalanan dia tu. Gua tengah ni tiba-tiba manager call cakap Abang Din suruh lu call. Abang Din mana? Abang Din mana ni kan? Abang Din search. Oh okay. Oh tiba-tiba je? Tiba-tiba tahu je? out of nowhere. Gua ni tak pernah terfikir di akal lah. Okay. Selama gua jadi musician ni tak pernah terfikir nak bersama search ke, nak jadi sedetik pun tak pernah. Okay. Tapi tiba-tiba ada panggilan kata Din suruh call. Cakap Din mana ni kan? Dia kata Din search. Tu ada nombor, kau call lah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Saya Pasha ni. Abang Din ke? Ya. Saya Pasha ni bang. Gua tak kenal, gua tak pernah jumpa. Pasha ni bang. Oh, okey. Apa cerita bang? Apa sihat ke apa semua kan? Sihat alhamdulillah semua. Kau free tak? Free? Free macam mana dah? Ingat nak bagi job ke apa semua kan? Okay. Kau free tak? Free bang. Okey je. Kenapa bang? Free tak nak nyanyi dengan kita orang? Tunggu cakap macam tu je? Tunggu cakap macam tu. Ui, dah hati cakap. Dia kat Maman. Din search. Maman pun cakap, okey tu jangan lah kan. So cakap, free nak nyanyi dengan search. Nyanyi dengan itu orang. Cakap, abang biar betul. Terkejut. Abang biar betul. Dia ada cakap nak try dulu ke apa ke tak ada? Tak ada. Dia terus kata macam,
Saya tanya lah, macam abang biar betul, abang dah dengar ke saya nyanyi? Okay. Abang dah dengar ke saya nyanyi? Dia kata apa? Aku hari-hari tengok kau. Ni aku tengah tengok kau ni. Oh ya ke? So dia tengah, saya masa telefon tu, dia tengah tengok video saya nyanyi ke apa semua lah. So dia cakap, aku hari-hari tengok kau. Ni aku tengah tengok kau ni. Cakap, saya, kalau abang dah cakap macam tu, saya okey sangat lah kan. Tapi, abang betul-betul ke ni kan? Betul. Abang nanti kita jumpa luar kan. So kau pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia kat dekat Ampang lah. So jumpa kira sesi apa orang kata ice breaking lah kan. Ice breaking waktu tu tak jam tak apa lagi. Tapi dia nak tengok lah gua ni. Kita apa-apa pun ukuah dulu lah. Silaturahim dulu kan. Jadi bila kita jumpa tu, alhamdulillah dia pun okey, gua pun okey. Nak berborak tu kan. Sebab kita memang peminat. Jadi kita banyak macam-macam soalan nak tanya kan. Dia orang memang best lah kan? So bila dah jumpa tu, next tu dia terus kata okey, kita ada show dekat sekian. Kita praktis terus. Praktis terus. Dia tengah bagi lagu. Berapa belah lagu time tu. Cakap, ini betul-betul kah bukan cubaan? Betul. Rembat terus. Tak ada audition, tak ada apa. Terus rembat. Terus jalan show. Tapi show tu tak jadilah. Tapi kita terus praktis lah. Kan? So sempat praktis lah dulu. Sempat praktis saja. Tapi show tu tak jadi. Jadi gua pun anggap macam tak ada rezeki lah ni. Kan? Tak ada rezeki. Lepas tu tak lama lepas tu dapat satu panggilan juga. Sebabkan show tu tak jadi. Tapi kita dah praktis. So setlist semua dah ada. So ada lagi satu show. Kita terus jalan lah. Lepas tu waktu tu gua main dengan lu. Pesta Penang. Itu adalah first show gua dengan Kidin lah. Kan? Tapi waktu tu kita pakai Kidin and Friends kan. Oh, so tu kira yang first lah tu. Itulah. Pesta Penang tahun bila tu? Tahun lepas? 2 tahun lepas? 2025. 2025. 2025. 24 macam tu. 2024. Ya. Betul. 24. Lepas tu kita pergi Sarawak. Yes. 2024. So gua punya first performance dengan Kidin ni dengan lu sekali. Tapi dia sebenarnya dia bukan search. Waktu tu Kidin and Friend lah. Kidin and Super Friend. Kidin and Super Friend, Kidin betul. and Super Friend masa tu. Yes. So itulah first kiranya debut lah, orang panggil debut untuk bersama dengan Kidin ni lah. Okay, alright. And then lepas tu baru yang konsert kita yang sebelum tu. Okay, Basha. Yep. Bila lu sekarang dah join dengan search apa Okay. semua. Banyak juga show jalan betul. kan. Okay, sekarang ni bila first time lu dapat tahu pasal konsep 3 Vito ni, dia nak menggambarkan kita 3 band ni, giant band ni, Wing, Search dan Ekspedisi ni, apa lu punya reaksi? Begitu. Lu Dia punya reaction tu. kan. Okay. Dia of course lah. Kita pernah last year kita bergabung. Dua band ni Search dengan Ekspedisi untuk konsert Fenomena Samurai. Dan bila kita balik sini, kita buat kerja apa semua, tiba-tiba dapat offer untuk menggabungkan Search, Wing dan Ekspedisi ni kan. Gua pun rasa teruja juga ni. Kan? So gua nak dengar lu punya reaction. Dia berkesinambungan lah bang. Sebab firstnya daripada Search solo tapi waktu tu patutnya bersama dengan band, banyak lagi band. Yes. Kan? Dan sepatutnya show yang kita tak jadi dulu tu ada juga. Ada tapi bukan digabungkan lah. Kan dia satu-satu kan. Yes. Waktu tu gua dah teruja. Tapi benda ni orang kata bukan rezeki lah. Jadi diberi rezeki untuk bersama Search di Pesta Penang, bersama Kidin di Pesta Penang, bersama Lu dan Eddie juga. Okay. Kan? Yeah, gua ingat. Lepas tu adalah show-show dan kesinambungan dia tu kita bersama sekali lagi di konsert yang kedua tu. Fenomena Samurai. Waktu tu pun gua dah cukup teruja sebab bersama Ekspedisi. Kan? So, Baju tu lah, betul. Tu baju tu. Ni lah dia. Ni lah dia. Search Ekspedisi. Dekat Kuching. So waktu tu kita kat Kuching. Waktu itu saja gua dah ini mimpi ke ni? Satu first dah dapat dengan Search ni dah bagaikan mimpi. Bila dapat bergabung dengan Ekspedisi ni, dia punya mimpi tu lagi terbang tinggi tu.
Tak pernah termimpi pun Tak pernah termimpi. Lepas tu dah settle konsert ni. Alhamdulillah konsert tu berjalan dengan lancar lah, alhamdulillah kan. Feedback pun bagus. Jadi tiba-tiba dapat offer untuk tambah lagi satu, iaitu Wings. Lagilah gua rasa macam apa benda ni kan. First dengan Search, lepas tu tiba-tiba Search Expedisi, now Search Expedisi dengan Wings. Tak sabar. Tak sabar. So maksudnya kata yang first project yang tak jadi tu dapat direalisasikan dekat konsert 3 Beto ni lah. So gua rasa benda ni sangat-sangat orang kata rugi kalau tak pergi, sebab gua rasa 3 Veto ni dia akan jadi satu branding tau. Satu branding yang di mana dulu ada satu branding 2 band kan, kalau kita tahu Search, Wing, ada Double Trouble kan. Yes. Itu dia dah jadi branding tau. So ramai orang cakap bila nak Double Trouble lagi. So gua harap 3 Veto ni jadi satu branding juga. Bila nak 3 Veto lagi. Itu lah. Dan kita pun harap kita akan buat kelainan lah. Magic buat kata Mamu. Magic Magic yang macam mana tu? Tu Nanti kita nak tanya kena Mamu ni. lagi. Okey, lagi satu soalan Alright. Sebagai generasi yang membawa nama besar, Search. Okay. Hari ni yang sekarang punya Search ni, apa perasaan lu apabila lu berada dekat satu baris dengan band besar ni? Ketiga-tiga band ni. Dia satu tugas yang amat berat lah. Amat berat sebab nak bawa nama Search ni berat. Dia bukan sebarang boleh bawa kan. Dan dia satu pressure jugalah. Bagi gua dia memang satu pressure sebab kita nak isi tapak kasut orang yang memang semua orang dah tahu Search ni daripada dulu kan, zaman dulu, dan peminat dia memang core daripada dulu, sebelum gua lahir lagi dah ada peminat kumpulan Search ni. Jadi untuk gua orang kata mencuit ataupun mendapat tempat di hati peminat-peminat diorang ni sangat-sangatlah susah. Tapi perasaan gua memang sangat-sangat berbangga bila dapat join kumpulan yang sangat-sangat legend ni. Tapi macam gua cakap lah, dia satu benda yang sangat berat lah. Dia satu benda yang sangat berat. Tapi apa pun kita akan buat bersungguh-sungguh dan jangan lepaskan peluang yang keemasan ni lah. Yes, kita doakan Itu bagi gua lah. InsyaAllah. Kau kata sedap lah. Bagi lu macam mana? Gua rasa macam gua pun peminat Search kan. Memang tak nafikan Amy punya dahsyat tu. Kan Amy memang dahsyat lah. Kan dia memang dia pioneer lah, pioneer. Dia pioneer lah. Lagu-lagu tu dicipta untuk dia kan. Tapi macam gua Amy pada gua dia trendsetter. Dia trendsetter dengan dia punya pada zaman muda tu dia nyanyi dahsyat kan dengan dia punya energy and stuff. Tapi bila Pasha masuk ni, gua nampak macam it's something fresh tau. So dia tak ada bayangan Amy tau. So kau dah letak Amy satu benda kat atas, kau tak ada clone tau. Yes, betul. Dia betul. tak ada clone dia tau. So macam gua dekat stage, gua tengok dia, lepas tu gua dekat bawah, gua dengar dia. Kan. Jadi pandangan gua lah orang lain punya pandangan gua tak apa dia. Ini pandangan gua lah sebagai peminat Search. Gua cakap, suara dia sedap untuk and then dia something fresh. Dan gua rasa sebab tu lah Abadin dengan Kid, diorang ni dia music creator tau. Kan kita tak boleh mandai-mandai sangat. Diorang create music. Diorang yang nampak. So lagu-lagu Search tu dari dulu diorang yang create. Diorang boleh tahulah kan? Pasha ni memang suit dengan diorang. Diorang boleh. Lu dengar dia nyanyi lagu Bersalah atau Tidak tu kan. Gua dengar, gua cakap this is something new kan. Ini untuk orang kata apa, kesinambungan. Okay fine, Amy dah nyanyi dulu, memang dah sedap. Tapi untuk for the next for the newcomers who replace kan, sedap lah dia nyanyi.
Tak Gua sedap. rasa memang, bagi gua dia sedap lah. Bagi lu gua tak tahu lah kan. Tapi gua rasa sedap. Kan memang best. Ada lagu lah. Kita tak boleh nak cakap lagu-lagu semua lagu. Oh dia hebat. Tak ada. Pasal lagu-lagu tu Tapi dibuat. macam gua sendiri nampak Pasha dia makin lama dia makin blend dengan Search. Ya dia blend. Memang Makin ngam lah. The tone Abang Din punya tone dengan Kid tu, dengan dia punya voice tu dah ada orang kat situ kan. So apa yang dia orang nak buat ni, gua rasa macam something fresh lah. Tapi gua nak berterima kasih lah kepada Abang Kit dengan Abang Din sebab diorang bagi peluang. Bagi peluang, Dia bagi kepercayaan. bagi kepercayaan dan dia bagi ruang untuk improve. Dia tetapkan lu kena menyanyi macam ni, lu kena menyanyi macam ni. Sebab Tak ada ada strict sangat lah. kadang orang tak faham. Ada orang macam orang cakap kan macam tak sama, vibe tak sama. Dia memang takkan sama sebab sebab gua takkan cuba untuk imitate ataupun tiru. Gua akan datang dengan barang gua sendiri dan barang tu yang Abang Din nampak dan barang tu yang Abang Din yang nak ketengahkan kan. So gua rasa terima kasih sangat lah dekat Abang Din dengan Abang Kit dia bagi benda tu. Since lu dah dengan Search ni, lu boleh bagi tak 3 perkataan yang menggambarkan Search? 3 perkataan. Yes. Apakah perkataan tersebut? Perkataan dia yang pertama chemistry. Okay. Chemistry. Chemistry? Sebab diorang ni memang pentingkan chemistry dululah sebelum nak jadikan apa-apa kan. Lepas tu disiplin. Disiplin dalam muzik sebab apa yang gua nampak memang diorang ni sangat-sangat disiplin. Bukan diorang je lah, band-band lama ni memang kebanyakan macam tu. Yes, Kan disiplin dalam muzik, apabila praktis diorang memang sebab nak kasih tight kan sampai benda tu dah bila perform tak perlu fikir, dia jadi macam lalu je. Dan itu banyak gua nampak beza band sekarang dengan band dulu. So tadi chemistry, disiplin dan satu lagi silaturahim. Nah, silaturahim. So diorang yang memang jaga bahagian-bahagian Chemistry, disiplin, silaturahim. Okay, last nak tanya ni. Apa perasaan apabila lu tengok ramai peminat mula kenal, dengar balik lagu Search bila lu nyanyi? Itu Perasaan gua sebenarnya dia ada 2 lah. Satu seram. Satu seram sebab nak apa orang kata seram dia sebab yalah mungkin lagu-lagu lama nak tarik peminat yang dah tahu lagu tu dan dah biasa dengan sound lagu tu. Bila dengar sound gua nyanyi dia mungkin berlainan sikit, seram, tapi alhamdulillah ada juga yang boleh menerima sound yang baru dengan penyanyi yang baru. Dan lagi satu perasaan gua adalah gembira juga sebab gua dapat tarik peminat yang baru. Peminat baru. Yang generasi gua yang untuk mungkin tak dengar tahu music Search. Mungkin tak tahu lagu Search, lagu-lagu yang sebenarnya lagu Search ada 14 album. Kan 140 lagu. Satu album 10 lagu. Jadi mungkin gembiralah sebab dapat menarik peminat yang baru untuk mendengar balik lagu-lagu lama yang gua nyanyi. Macam lagu ni ada lagu Search lagu ni cari balik. Dia jumpa. Right. Okay. Last. Last lagi. Okay, last ni last punya. Okay. Paling last ni. Okay, apakah nasihat kepada anak-anak muda generasi baru yang menceburi muzik rock? Okay. Pendek je lah. Jangan berputus angsa. Berputus angsa ataupun berputus itik? Bukan. Kesian lah itik tu. Berputus asa. Kesian lah itik tu. Jangan itu berputus. Kokak itik tu. Jangan berputus angsa lah. Dia macam ni. Nasihat gua lah. Nyanyi betul-betul. Bermuzik betul-betul. Dan berkawanlah dengan orang-orang yang betul. Berkawanlah dengan orang-orang yang betul. Supaya kita tak sedar kadang-kadang dalam sekeliling tu ada orang yang nampak bakat kita. Dan kemungkinan kita akan berjaya di satu hari nanti. Itulah. Macam lu cakap tadi ya. Chemistry, disiplin, silaturahim. Yep. Alright. Kita break 5 minit. Jumpa lepas ni dalam Lu Gua Podcast. Live in Hamid.
Okey, tadi kita dah interview Pasha, penyanyi baru kumpulan Search. Sekarang ni kita nak ke Mamu pula. Sekarang Datang ni. gua nak dengar lu kenalkan diri lu. Lu bukan nak kenal gua ke? Macam Kita nak tahu daripada mula. Oh, kita ke Aci sana? Aci tu pun boleh. Okey. Aci ni pun boleh. Oh, boleh. Okey, sekarang ni nama betul. Gua nama memang Zul lah, Zul Fazli kan. Nama apa? Zul Fazli. Nama macam Sungguh pelakon. bertenaga. Macam pelakon. Zul Fazli. Ya. Alright. Tapi dia jadi Macam mana orang boleh panggil Mamu? Pasal dia anak-anak buah gua semua panggil gua Mamu. Oh. Kita budak utara kan, anak utara. Semua dia, anak buah semua panggil Mamu. Kan? Anak Mami lah ni. Hey. Mami jagung kau? Tak ada. Tak. Tak, Mami buluh. Buluh berindu. Lepas tu, bila yelah, gua nyanyi kat kelab pun kan. Oh, kelab. Oh, start memang kelab. Gua start memang, gua tak start kelab dulu. Gua start dengan studio dulu. Gua budak-budak dulu banyak ikut studio juga. Studio. Studio tu maksudnya dengan band ke? Gua sebenarnya gua bukan nak jadi penyanyi pun. Gua nak jadi keyboardist. So gua belajar main keyboard lah. Keyboardist Budak asalnya? tu lah. Oh, nak main keyboard? Sampai gua tergolek apa. Macam mana gua tak tahu ni? Patah finger ni. Dulu lah ni zaman budak-budak dulu kan. Okey. Oh nak jadi macam Mom Sting, Jan Johansson. Oh. Jan Johansson. Macam abang macam lu lah. Dia sebenarnya nak jadi drama tapi sebenarnya jadi host. Itu apa pasal? Asal dia gua nak jadi gitaris. Jadi kita tadi. Ramai sangat gitaris terus. Oh, nak jadi keyboardist tu. Kau nak jadi keyboardist. Lepak studio. Lepas studio semua Okey. apa ni. Pasal gua selalu ikut arwah abang ipar gua. Pergi studio semua. Siapa tu? Izan. Arwah Izan. Ikan Mantra. Oh. Itu siapa? Itu arwah abang ipar aku. Oh, okey. Kau daripada budak memang kau dah Dia ikut. penerbit album Eka Matra. Ya. Yes, Balik album dia kelahiran. pergi, dia pergi, lepas tu dia study kat Jerman. Dia balik Jerman tu. Lepas tu gua ikut lah dia. Gua suka ikut kan. Gua ada ni. Okey. Lepas tu budak-budak Ikan Mantra tu masa dia produce. Gua ikut lah. Kau tengok kan. Kau tengok apa dia buat. So gua suka lah. Kan gua dah minat apa ni. Lepas tu paling gua minat sekali is audio engineering. Okey. So gua belajar kan. Gua nak pergi belajar lain tak boleh, mak kau tak kasi. Okey. Bising mak, kita tahu lah orang tua dulu mana. Ni kalau muzik dia ni semua dadah lah. Ahli Macam muzik. okey. Dalamnya kan. Ahli muzik. Macam lu macam mana boleh jadi penyanyi? Lepas tu gua jam dengan member. Masa tu gua accident motor tau. Tangan mu patah bang. Ini tahun bila ni? Lama dah. Tahun-tahun. Masa tu gua baru 22, 23 macam tu. Okey, sekarang 26. Tak lama lah. Baru 23. Lepas tu gua kerja kelab tau. Gua dulu ada kerja kelab karaoke tau. Gua kerja kelab karaoke. Lepas tu gua dengan member gua ni. Kerja jadi waiter ke? Waiter lah. Kerja Waiter. part time. Siang kerja office. Malam kerja part time. Alright. Dulu Okey. nak beli motor SS. Dulu SS tengah gempak kan. Nak beli motor SS ni. Nak jadi makmud lah ni. Habis member semua dah ada. Kau tak ada kan. Maram lah ni. Kerja office. Gua kerja Sapura lu gaji berapa? RM600 bro. Mana cukup? Mana cukup tu kan. Kerja Naik bas office. mini semua. Member semua dah prank. Okey lah juga mu. Gua tak pernah kerja office. Kan, Gua jual cakui tau. Kerja Gua lah. jual cakui tepi jalan dulu. Gua pernah kerja. Pernah jual kau pisang tak? Oh, gua pernah, Kau member sekejap 2 hari. Gua tak sanggup bang. Gua cakap baik kau kerja office lah. Dia aircon bang. Okey. Panas baik. Yang jadi penyanyi tu, itu gua pelik sikit. Gua pun pelik juga sebenarnya. Gua pun pelik juga. Macam mana gua terjebak. Macam mana boleh jadi penyanyi tu? Tadi dia waiter. Budak-budak otai-otai ni, dia orang dengar suara gua jadi. Mamu ni ke banyak kerja dia buat ni? Gua banyak kerja. Gua macam-macam kerja gua buat. Lepas tu gua lepak studio SS. Arwah dekat Melawati. Oh, SZS. SZS. Melawati. Okey. So arwah Yazid ada situ semua kan. Dia orang dengar.
Masa tu jam suka-suka je. Bodoh-bodoh je. Bodoh-bodoh piang. Cik nak jadi Bon Jovi. Oh kan. Bon Jovi. Bodoh kan. Bon Jovi. Bon Jovi. Daripada situ, otai-otai ni dia orang cakap kan. Dia cakap, kau ni, kau nyanyi ke apa? Tak ada abang cakap kan. Kita pula menggigil kan. Ajik search tu kau. Tanya macam tu kan. Kerah lah. Lepas tu, ada ramai lah. Arwah Samad kan. Okay. Bayangkan kau nyanyi, kau dalam Jamie Studio tu. Nyanyi lagu Loch Ness. Kan, terpakik-pakik macam parpu punya kan. Parpu kan. Sekali arwah Samad kat cermin kan. Kau pun macam, Diorang tengok lah. dia tengok kan. Siapa budak ni? Dia kan rambut keriting dia kan. Dia kan, orang kata apa, Paul Gilbert tapi rambut keriting kan. Habis tu dia cakap, korang ni bagus, ada ni kan. Chemistry lah. Macam dia cakap, chemistry tu kena ada. Korang gaduh dulu, dia cakap. Betul. Gaduh dulu. Gaduh pula aku cakap kan. Kita budak, entahlah bukan tahu apa pun. Semua parpu lebih kan. Tapi daripada situ lah. Tapi muzik masa tu susah. So gua nak kena kerja. Gua nak kerja kan. Gua kerja, cari duit, malam nyanyi. Macam tu lah. Kau dapat undangan. Macam tu lah cerita pendek dia. Kat short story lah. Dapat undangan lah. Kedua kahwin lah apa. Kau tibai je lah. Kau balon je. Lepas tu, dia panggil nyanyi. Klasik rock dulu mana ada. Gua tak nyanyi lagu Melayu. Klasik rock Dia ke? orang semua kasih klasik rock je. Klasik rock je Klasik rock je. Dia orang tanam. Mesti klasik rock. Siapa ni? Band? Lu punya band? Band Otai lu. Okay. Semua otai-otai je. Alright. Kena sekali jamming bang. Lagu apa Soldier Fortune tu senang je kan. Cik kau ingat kau dah hebat lah. Senang. Cik pergi. Kena suruh balik je bang. Afshan blues tak ada. Deliver tak betul lah. Barang tu lah. Tak ada jiwa tak ada. Dia cakap, bro, Gua dah lu nyanyi. tak ada blues lah. Alamak. Gua ada rock ni. Tak ada blues pula. Belajar. So belajar blues. Dia orang ajar blues apa ni semua. Belajar. Belajar. Dah belajar tu pula. Kan, jumpa pula orang ni, dia belajar lain pula. Macam-macam lah. Dia macam tiba-tiba dia ni. Kau kena mengaji dulu lah. Betul lah. Betul. Mengaji pula. Penyanyi selalu kena macam tu Betul bang. Gua dulu belajar dengan adik Abang Tom. Abata. Abang Tom, adik dia main bass. Abang Tom Abang Tom. drama tu? Drama tu. Adik dia. So masa gua pun sama juga. Dulu nak main muzik, ngaji lu. Ngaji. Memang betul lah. Kebanyakan penyanyi kena macam tu lah. Dia kena mengaji. Kenapa? Daripada mengaji tu kita boleh belajar apa? Dia ada Apa yang dia kita dapat? menengok dia kalau orang putih tu blues lah. Kalau kita ke Melayuan Dia tu kena ada. mungkin Dia ada taranum dia. mungkin nak kira nak belajar scaling lah. Okey. Nak scaling untuk tekak ni ngaji lah. Daripada mengaji tu. Ngaji Arwah lah. JJ. Arwah JJ cakap dengan kau. Arwah Abang JJ. Dulu dia naughty sikit lah. Kau lepak rumah member dekat Sawi kan. Rumah Abang JJ kan Sawi kan. Okay. Depan Sawi Piramid tu kan ada rumah tiada dia kan duduk situ. Kita orang situ kan. Anak Abang JJ kan comel kan. Apa lagi? Dia try. Alah, konon-konon lah kan. Dia try. Semua nak tunjuk bakat lah lepas tu. Okey. Kau simple je cakap. Ngaji tu. Ngaji 7. Kau bagi 7 Al-Fatihah. Betul lah. Tapi betul lah dia cakap. Bila kita dah berumur, masa kita budak-budak kan betul lah. Bengong-bengong kan. Gua cakap okey. Belajar. Tapi lepas tu gua faham lah apa. Okey. Gua ada dengar lu ada band. Gua ada band. Sinfonia tak silap. Sinfonia. Okey, band tu ada buat album ke? Ada. Sinfonia buat album. Okey. Wah. Apa konsep? Kita new classical. Kita dulu Malmsteen lah. Malmsteen. Klasikal habis hari. Kita orang punya Malmsteen tu. Jolin Turner. Jolin Turner, Scott Soto, Soto, Mike Vizcara, Mike Mark Vizcara. Bol. Semua sapu. Semua pukul. Semua pukul, ya. Tekak nak tekak keluar ni. Dulu hebat. Habis kerja pergi jamming. Ekspedisi ni. Pula. Daripada Sinfonia tu, ekspedisi. Okey, Mo. Ekspedisi ni. Macam mana offer tu lah? Macam mana ni?
Lu juga Tak. message gua. Dia sebenarnya gua dah tahu lah. Dia dah macam mana kan? Dia lah kan? Gua nak lu orang semua tahu. Macam mana Mamu ni boleh nyanyi dengan ekspresi. Masa tu abang Ali kita dia tak apa sihat. Sakit. Kita ada dapat undangan konsert. Ya. Betul. Jadi kau lah cerita. Dia bagi dia Lu cerita lah. perspektif Abang Mamu lah. Lu cerita. Gua dekat. Yalah, gua ada jumpa lu cakap Ali sakit lu ni. Tapi lu orang ada try banyak singer masa tu. Kan, gua tu. Gua ada offer dia sebenarnya. Sebelum tu pun Stand by mu. Mungkin nak standby. guna khidmat lu kan. Okey. Tapi benda tu pun tak budak SPC pun tak tahu lagi. Tapi waktu tu lu tengah ada band ke free ke macam mana? Tak, gua dah masa tu kan lepas COVID kan macam Dia pun ada replay nyanyi Onto, nyanyi Naoni apa semua. gua tak terlalu COVID. Dah saya penyanyi kita penyanyi gitulah. Sana ke sini kan. So gua Ceritakan detik pertama tu. Itu nak dengar. dia dramatik sikit lah. Dia punya apa ni, bila gua dapat message dengan call tu, gua dekat Mekah. Gua tengah buat umrah. Gua buat umrah kali kedua masa tu tahun tu tau. Okey. So gua kat Mekah. Gua pula betul-betul tengah duduk menghadap Kaabah. Gua tengah tunggu. Masa tu gua ingat lagi. Masa tu gua tengah tunggu maghrib. Maghrib ke asar? Asar ke maghrib macam tu lah. Tapi asar kau dah dekat situ. So buat tawaf semua balik kan. Tawaf sunat kan. Lepas tu kau nak kena tunggu maghrib. Kau nak So tunggu stay maghrib lah, tu, stay back lah. Kau stay. Kau dapat message. Okey. Bas kau nak apa solat depan Kaabah tu, kau memang nak kena di kat situ lah. Okey. Kau dengar ada sound tu kan. Nak azan lah lepas ni. Kau kena standby kat situ. Kau kata lah. Tidak tak dapat tempat lah. Kau tidak memang kau tak dapat lah. Dalam masa Lepas yang tu, sama sebenarnya Eddie call. Okey. Eddie dengan Izo call. Call gua cakap, Lola, kau contact Mamu? Apa ni tiba-tiba kau contact Mamu ni? Tak ada, kita nak try Mamu. Sekarang Eddie Izo cakap lah, Eddie cakap Lola telefon dia sekarang. Telefon Mamu sekarang. Gua terus call lah. Okey. Waktu tu dekat Mekah. Gua kat Mekah masa tu. Gua Okey. tengah kat Mekah lagi. Lepas tu bila gua ingat. Masa gua call tu, dia tak angkat. Call lagi sekali. Bila gua call lagi sekali, Mamu cakap slow je. Lah. Gua call lu balik. Kejap. Dia terus letak. Aku cakap, Cila Mamu ni balik. Kan? Kau tengah semayang. Kau tengah kat Mekah. Lepas tu, cerita balik Mamu. Cerita balik lah. Kan dekat situ kau tengah apa ni kan. So kau ingat siapa? Ingat buat kau tukar tempat ke apa. So lepas tu bila kita message kat situ kan. So bila Lola cakap join, boleh tak join ekspedisi kan. Kau tengok Kaabah, kau tengok message dia. Okey. Kau satu benda ni, kalau Lola ni yang call, yang message untuk replace ke apa ke, kau mesti nak kena pergi. Okey. Kita ada satu level of respect lah. Okey. Kan, member is member. Alright. Kan, tapi dia ada Lola ni dia kira Mahadewa. Dia ni ada satu tahap Lola Mahadewa. call kan. Lola Kalau call dia call, malam ni lu replace ni boleh? Okey bang, nanti datang. Alright. Lu tidur ke lu bangun lu tu jalan. Alright. Lu tak ada tanya dengan siapa tak ada. Berapa payment? Payment apa? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada, lu tak boleh. Kita ada satu ni mungkin orang lama lah kan. Ni dah ikat darah ni, darah punya ni dah ikat lah. Dia dah akad dah. Dah akad lah. Dia ada satu level. So gua dah biasa macam tu tau. So bila Lola yang message, gua akan pergi. Yelah, gua dengan dia pun masa kita main gig ke selalu juga. Ya. Main sekali. Walaupun kita member huri-huri kan. Tapi dalam pada masa sama kita ada satu respect yang berbeza. Dia macam mana pun dia still otai. Lu tak payah tunjuk terror dengan otai. Dia dah main. Dia dah main kelab. Tak ada lah otak sangat. Macam aku ni tua sangat.
Tu sikit lah. Dia dah main Tapi Sikit. kenapa? Bukan dia tua sebab lu dah start awal. Kita start kemudian. Macam tu lah. Pasal gua ada sambung study, gua kerja dan ni macam tu lah. So masa tu Gua rasa macam mana? Lu balik message tu dan gua tengok Kaabah dan dia sebab yelah kita doa untuk rezeki, kita doa untuk macam-macam kan. So gua rasa and then masa tu Ali sakit. Jadi gua rasa macam ini petanda yang Allah cakap okey kau ada hikmah di situ yang mengatakan kau ini aku hantar. dia dah tulis. Ya, dia dah tertulis di situ. Kita Aturan tak payah mandai-mandai lah sebenarnya. Kadang-kadang apa yang terjadi ni, apa pun terjadi ni sebenarnya adalah pengajaran dan juga hikmah daripada Allah. Ya. Ya. Kan kita boleh Itu boleh memang cakap, gua pun rasa macam tu. macam gua rasa macam tu lah. Lu boleh yalah, lu dapat kerja, lu berdiri depan Kaabah, lu duduk depan Kaabah tu, tiba-tiba lu dapat kerja. Lu Ya. nak cakap apa? Yalah, dia bagi je tu. Memang dia bagi Dia bagi je tu. Lepas tu lu kat Mekah tau. Lu nak cakap apa? Ya. Lu nak cakap lu terror? lah. Yalah. Salah dah kan. Simpan lah lu punya terror. simpan Lu tak je. boleh lawan dia. Tak boleh. Lepas tu kau kat situ bang. Ya, Kau betul. kat situ. Kau apa? Roll nombor 3. Betul-betul kan kau hantar gambar tu kan. Lepas tu Lola pun hantar. Doa kan. Gua buka handphone dia tengok, asal Mamu ni WhatsApp gambar apa ni? Tengok, Kaabah. gambar Kaabah. Lepas tu diam lah. Pasal tadi dia cakap, lah gua call lu balik sekejap lagi. Terus letak. So dia call balik. Dia call balik, dia pun tak ada tanya apa. Ada apa lah? Gua tu straight to the point lah. Gua cakap kat dia, Ali sakit. So kita lagi 2 minggu tak sampai 2 minggu. Ada konsert. Okay. So nak minta tolong Mamu lah nyanyi dengan ekspedisi. Sempat tak? Pasal Sempat balik tak kan? Cepat. Gua balik tu. Gua touchdown terus pergi studio. Pergi studio jumpa Eddie semua cakap Abang Eddie kejap lagi gua sampai lah. Okey tanda macam ni. Okey Zak gua terus pergi. Lepas tu Gua pun dia tak jumpa. dia tak Oh, Dia balik tu dia terus jumpa Eddie. sebab gua nak balik, gua balik KL, lepas tu gua jumpa, lepas tu malam tu gua kena balik Brunei, gua nak balik Brunei, okay. malam flight malam. Lepas tu Eddie cakap okey boleh dia macam ni. Gua first thing gua tanya dia, tak ada penyanyi lain ke? Dia cakap dia dah try semua dah. Semua dah try. Dia cakap okey lah, jalan je lah. Aku cakap okey lah, jangan kerja lah. Pasal kita dah mindset yang Kerja kita buat something kan. Okay, you do lah. You as a professional musician or professional singer whatsoever, kau buat lah benda tu. Betul lah. And then, frankly speaking, aku tak pernah nyanyi lagu ekspedisi. Sebenarnya Mamu ni Izo tengok dia masa konsert Legenda tak silap Rock Legend. Rock Legend. Rock Legend gua dengan ni. Masa tu Babylon. Babylon. ekspedisi, Rasi Blade dengan Mei. Mei, Masa tu rasanya Izo nampak Mamu. Waktu tu lu nyanyi dengan siapa? Gua dengan Babylon. Babylon. Oh ya betul. Sebelum ni okey. Masa itulah rasanya Izo tengok Mamu kat situ. Okey betul. Memang dia paling menyelah lah. Dalam banyak band tu Mamu paling konsisten lah. Okey. dia nyanyi. Gua worship tu kan. Gua balik bilik gua tu kan. Lepas tu kau fikir kan. Aduh kena kecam lagi lah gua ni. Sebab sebelum tu dah Sebelum tu gua join dengan Prime kan. Prime, Randy kan. Randy, ya. Ui macam-macam kena kan. Gua tengok apa lah ini lah. Bagi gua this is music tau. Betul. Ini Okay. bukan satu pertandingan tau. Okay. Diorang punya mindset dah macam gua yang kecam ni kan. Macam memanglah kadang-kadang kita tak boleh perfect macam original singer. Lepas tu lu tak boleh compare gua dengan kaset. Gua nyanyi live babe. Ya. Ini kaset. Lu dengar kaset dengan YouTube, lepas tu lu compare dengan gua, matilah gua. Ya. Kan, mana gua nak dapat auto tune perfect macam tu. Kan. Lepas tu gua ada karakter sendiri yang gua nak bawa. Ya. Kan. Tapi alhamdulillah, rezeki Allah lah benda-benda ni. Lepas apa yang kita buat dan kita cuba hiburkan. Kau bukan nak jadi penyanyi top ke apa. Sebenarnya mindset kau tak ada benda tu. Kau suka menghiburkan orang. Kau suka berkawan. Kau suka hiburkan orang. Teman-teman semua kan. And then sama-sama cari rezeki. Sebab apa? Kita kena, for me lah kan, untuk gua kan.
we love, kita suka rock tau. So kita nak kena majukan music rock ni. Sebab kalau ikutkan, kalau kita fikirkan in 5 years, 5 tahun lagi, music rock ni akan mendap tau. Dia tak hilang, dia mendap. Tapi rock will never die. Rock memang never die. Rock will never die. Ya, betul. Kita cakap, rock never die. Betul. Kau apa maksud? Tapi rock never kita die, ni yang nak kena jaga dia sebenarnya. Tapi dia boleh mendap. Dia boleh mendap. Dia tak mati tapi dia mendap. Tapi gua rasa Dia ibarat mendung tak berhenti hujan. dia sungguh bertenaga. Sungguh bertenaga. Ni sebenarnya ni. Mendung tak seperti hujan. Tapi gua rasa dia akan pusing balik lah bang. Ha? Dia akan pusing balik lah. Zaman Dia pusing. zaman ni saya gua rasa dia memang pusing. Circle will take longer time. Yeah. But sekarang kita kena jaga. Sebab apa? Kita rock Melayu dengan bahasa Melayu kita. Dengan bahasa kebangsaan kita. Kita bangga tau. Ya. Kan? Kita pertahankan. Whatsoever. Bahasa kita tau. Music is international, right? Gua rasa inilah masa dia untuk semua rockers yang kat luar sana untuk support balik. Dia bukan support band tu tau. Dia support music Genre genre rock, rock yang diorang suka, yang diorang minat. Macam kata 3 veto ni lah. Gua cakap dulu lah 3 veto. Search, Wings, Ekspedisi. Lagu ni semua memang orang suka. Giant band lah. Giant band, lagu semua sedap-sedap. Datang, bikin satu macam yang satu sejarah, bikin gempak, bikin gamat. Ya. Kan? Tiba-tiba Pasha pula nyanyi. Fantasia Belah Madu. Oh lawak dengan suara serap basah dia. Kita ni yang nak kena appear nanti. Sebab saya cakap dia akan pusing balik bang. Sebab gua nampak kan. Good thing is now punya scene banyak konsert. Kan kita lah after PKP kan. Kita tiba-tiba start konsert sana konsert sini. Tapi banyak konsert memang rock lah. Kalau tak ada konsert rock, konsert apa lagi? Rock ni sebab dia energy tu. Giving dia, rock music ni dia bagi satu energy yang vibe yang impact yang best. Nostalgic Energy satu tu, lagi. Nostalgic satu lagi. Yeah. So, Okey. Kita dah sampai ke penghujung rancangan ni. Oh dah nak habis dah? Dah nak habis dah. Alah. Okay, sekarang Tak perasan. gua nak tanya diorang. Apakah harapan untuk peminat-peminat Search Ekspedisi Wings untuk konsert 3 Betul ni? silakan. Oh dia tunjuk saya tunjuk dia. Cerita sikit. Okey, harapan saya besar lah. Harapan bagiku. Harapan lagu Wing. Oh bukan? Itu bukan lagu Wing Tak, yang tu lagu lain. Tinggi lagu tu. Dah. Harapan untuk konsert 3 Betul ni besar sebenarnya sebab gua mengharapkan satu sejarah, sebab benda ni satu sejarah yang berlaku kan. Tiga nama band ni bergabung di satu pentas. So harapan dia of course peminat akan ada peminat masing-masing yang akan datang. So harapnya peminat semua enjoy lah. Enjoy sepuas-puasnya malam ni. Sebab macam Abang Mamu cakap tadi, it's a rock party man. Kan? It's a rock party. Jadi Kau cakap kan? lu cakap tadi rock party. Lu cakap lu kena Lu tanggung cakap jawab. tadi. Ya. Lu kena cakap tanggung dah, lu jawab. lupa. Astagfirullahaladzim. Dia ini rock party. Jadi lu orang enjoy lah sepuas-puasnya dan jangan bergaduh lah. Jangan bergaduh lah antara peminat-peminat Konsert ni. bukan tempat nak bergaduh lah. Kita nak Kita nak release, enjoy. kita enjoy. Tapi gua rasa konsert tu tempat mencari jodoh, silaturahim. Betul. Betul. Sebab tu kita kat atas pentas kita ada chemistry. Kau rasa ramai yang Yes. tengok lu tau. Aci. Aci mau tengok saya ke Aci? Pasal lu biasa mesti akan bersalah atau tidak. Lu memang bersalah. Bersalah atau tidak. Tak ada, lu memang bersalah. Kesalahan tetap pada lu. So gua harap gua tak bersalah lah malam tu kan. Gua tak bersalah malam tu. InsyaAllah. So harapnya yang baik-baik saja. So korang, yang penting korang datang lah. Korang datang tengok 3 Betul ni. Rugi lah korang tak tengok. Okey, Mamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita. Saya berharap moga Allah memberi kita rezeki, kesihatan yang baik kepada kita semua. InsyaAllah. Amin. Bukan saja pada pemuzik-pemuzik, tapi pada kru-kru dan juga kepada semua peminat-peminat seni rock music tanah air kita. Masya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang ni ada satu benda
Berapa banyak benda. Jadi dah habis, kata dah habis. Orang kena sign lah. Sign je. Gua punya. Sign payment, ada payment. Ada payment. Ada payment lah, sign check. Ada payment lah. Lah, gua ingat payment. Gua ingat check. Apa ni? Bawa balik je. Sign je. Habis tak ada money tak ada. Sign dapat duit. Sign dapat pasal tu. Gua kena bagi hormat pada ni. Uish, ni kosong ni. Gua rasmi ni. Bismillah. Bismillah. Nanti kalau kita ada masa kita macam mana pun kita nak jumpa Datuk Awi kat. Kena jemput tu. Mamu. Kita nak promo untuk konsert Gua 3 Betul. biasa lah. Datuk banyak busy mah. Yes. Dia banyak busy punya. Busy. Brother gua tu memang busy. Oh boleh Wah banyak cantik lah dia sign lah. Gua tak sign tau. Tapi gua tampal terus. Lepas terus Ada stiker lah. lu chop lu kena sign juga. Kena sign kan? Kena sign. Gua sign no problem. Sign tak sign. Sign je. Saksi 25. Saksi 25. 25%. Apa pun dah gua ucapkan terima kasih kerana menjemput. Jemput kali. InsyaAllah. Okay. In the last call-nya. Lepas kita sign ni tadi. Apa? Diorang beritahu pasal konsert 3 Veto ni. Dekat mana? Pukul berapa? Tiket nak beli kat mana? Okey, diorang beritahu. Kepada lu orang semua, jangan lupa datang ke konsert 3 Veto Search Wings Expedisi di Megastar Arena. Di Megastar Arena pada 1 Ogos 2026. Dan boleh dapatkan tiket dekat mana, Momo? Dekat 3 veto.ubertickets.asia. Kali ni betul. Apa yang tu? Mari kasih meriah, kasih gambar. Rock party. Okey. Lu sembang, gua layan. Lu gua Podcast. Deketak dum. Bang.